Hai korang. Okey, korang ada masalah gaji tak cukup sampai hujung bulan? Okey, korang nak pinjam dengan bank tak lepas sebab korang ada masalah CITOS ataupun krisis. Okey, jangan risau, syarikat IRA boleh bantu masalah korang tu tau. Okey, macam mana? Okey, kalau CITOS ataupun krisis, syarikat IRA boleh bantu, tapi kita bergantung kepada CITOS ataupun krisis anda apa. Contohnya lah kan korang, kalau korang ada CITOS ataupun krisis anda macam Singa, Korea, JCL, yang tu semua syarikat IRA boleh cover. Tapi kalau korang ada CITOS ataupun krisis anda macam anda money lender, yang itu syarikat IRA memang tak boleh cover. Bukan syarikat IRA saja, semua syarikat money lender ataupun syarikat pinjaman wang berlesen yang berdaftar under KPKT tak boleh nak cover kalau korang ada CITOS under money lender. So korang tunggu apa lagi? Kalau korang betul-betul memerlukan pinjaman kewangan, korang boleh tekan beg biru sekarang tau. Okey, kalau korang nak semak kelayakan secara percuma pun boleh. Jangan malu, jangan segan. Okey, IRA boleh bantu korang. Okey, bye.